pemimpin, pembina rakan sebaya serta ketua dan penolong. Buat kali. Nak tengok yang terbaik untuk Nuri Tahir. Boleh. Sebuah kisah inspirasi mengukir jejak di bumi pendidikan. Kisah di antara kerjaya, keluarga dan kasih sayang. Ayuh menyelusuri sejarah keluarga Encik Yasin bin Ma'ruf. Lahir pada 1 Februari 1967 di Kampung Senggora, Maran. Anak kelima dari 6 orang adik-beradik. Ayahnya bekerja di kampung. Waktu sekolah rendah selalu mengikut ayahnya untuk menoreh getah. Kedua ibu bapanya telah pun meninggal dunia. Mempunyai 7 orang anak, 5 lelaki dan 2 perempuan. Mempunyai seorang menantu. 6 daripada 7 anaknya berjaya ke Menara Gading. Dan 4 orang anak telah mempunyai kerjaya masing-masing. Hobi beliau melancong dalam dan luar negara. Beliau juga suka ride motosikal, selalu menyertai bike week, luar negara ride ke Hat Yai dan juga Betong. Beliau juga suka dengan kecerahan rumah, suka berkongsi hobi yang sama dengan isteri beliau, menghias rumah dengan landscape dan bunga-bungaan. Sejarah pendidikan Encik Yasin bin Ma'ruf memulakan awal pembelajarannya di SK Senggora pada tahun 1974 sehingga 1979. Seterusnya melanjutkan pembelajaran beliau ke SMK Maran pada tahun 1980 hingga 1984. Menyambung diploma perguruan beliau di Maktab Perguruan Pulau Pinang pada tahun 1986 hingga 1988 dan menyambung ijazah sarjana muda dengan kepujian pengajian Melayu pada tahun 2011 di Open University, Malaysia. Beliau juga mempunyai kursus tambahan seperti kursus dalam perkhidmatan KDP, bimbingan dan kaunseling di MPTI Johor Bahru, kursus dalam perkhidmatan KDP Praijazah IPBA Kuala Lumpur dan kursus pengujian dan penilaian sains di Westcamp Pulau Pinang. Sejarah perkhidmatan Encik Yasin bin Ma'ruf memulakan tugasan beliau di SK Jengka 3. Seterusnya di PPD Maran dan juga PKJ Jengka. Sebelum berpindah ke BTPN Selangor sebagai pegawai teknologi perikanan pada tahun 2010. Seterusnya, Encik Yasin bin Ma'ruf kembali ke Negeri Pahang pada 1 April 2012 sebagai penyelia kanan sektor jaminan kualiti. Seterusnya, beliau dilantik sebagai guru besar buat kali pertama dan berkhidmat di SK Feda Purun Bera pada 1 Ogos 2012 sebelum berpindah ke SK Feda Ulu Jempol pada 16 Jun 2014. Seterusnya pada 4 September 2017, beliau berpindah sebagai guru besar juga di SK Jengka Pusat 2 dan seterusnya ke SK Bandar Pusat pada 1 April 2024 sehingga 31 Januari 2026. Pelbagai anugerah telah pun dilakar oleh beliau. Antaranya, beliau telah merangkul 3 kali Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1996, 2006 dan 2016. Beliau juga aktif dalam menceriakan kawasan suasana sekolah. Antaranya view bangunan sekolah, pos jaga, signboard sekolah dan pelbagai lagi.
Beliau juga aktif dalam melibatkan diri bersama murid dalam aktiviti sekolah, bersama guru, bersama komuniti dan lain-lain. Beliau juga aktif dalam menjalinkan jaringan bersama Bank Rakyat, Tabung Haji, JU Beauty, Kedai Kain Haji Anwar, Kolej Matrikulasi, MUIP, PDRN, UITM dan Pejabat Agama Islam Daerah Jangka.